Ianya. Awak nak dengar? Apa kan? Boleh ni kuat. Hai. Awak nak dengar? Hah? Apa benda? Tunggu ya. Tak mana tu? Nak apa tu? Oh my god. Dah bola. Bola yang taron tu. Sudah nama bola. Oh, nak awak katuknya hanjuk ke bu. Put gol pun dah. Ha? Umi put gol. Okey, duduk di Pakai mak putih ah. Deh. Puak kan dam. Gol. Sudah. Oh, pakai gol. Pakai pi kan. Kakak nang kan? Wakalu dan bermula sekurang-kurang hamli hamil. Ada. Sitatu itu 6. Sitatu itu 6. Nak kalau mana apa ke? Sitatu itu 6. Kada mu ya? Kada ron. Sitatu itu 6. Ashhurin bulan. Ashhurin bulan. So nanan ashhurin. Nanan ashhur. Nana ino yang ashur hana. Berarti ashhurin bulan. Kala. Kakak kau nan. Kau nan. Ya, dengar surah ada. Ya, buno go pegah si kurung damun. Berarti buno sekurung damun head wa. Jino damun urang hamil. Sekurung-kurung urang hamil, nenda urang hamil. Ha, ya raya perut. Ha, ya hamil guna. Urina raya perut ha? Hamil. Ya, kak. Urang inang hamil sekurung-kurung urang inang hamil 6 bulan nunggu. Tapi ani dia baca biar kacar minit. Ubud tanya munyo ane 6 bulan ubud. Tapi nak udep tunggu pakan karena nak terjadi. Nanti baik ya ada tengah mengkawin tengah nak ni 6 bulan kalah kaya tu nyo kepala anak long kaya kat hana pupu na langsung dah. Berarti setiap na yang kau pilih dalam kitab berarti na terjadi. Munyo hana terjadi hana berat. Mau kan? Ya, 6 bulan nunggu. Ke 6 murah 6 bulan. Manyon dino nunggu le kau nunggu yang bulan 2 bulan lahir yang ke. Nah dino. Ya, le nikah le bulan pram lahir dia. Yang ke nunggu. Nya dah sudah. Yang berarti awal kubur masa ke awal. Betul. Kakak. Wa aksaruhu dan bermula kebanyakannya hamil arba'una itu 4. Arba'u hai karbuna. Arba'u itu 4. Arba'u itu 4. Ada? Arba'u itu 4 sinina tahun. Sinina tahun. Kah? Kah? Ya dengan surah nama begat. Buno ke pegah sekurung-kurung. Nya jino ke pegah sebanyak-banyak. Berarti sebanyak-banyak tanyo ton masa mengandung petun nunggu. Wa ghalibuhu dan bermula kebiasaannya hamil. Kala orang kan? Wa ghalibuhu dan bermula kebiasaannya hamil. Tis'atu itu 9. Tis'atu itu 9. Wa ghalibuhu dan bermula kebiasaannya hamil. Tis'atu itu 9. Ashhurin bulan. Ashhurin bulan. Ya, ira pada mula lahir ukur. Lahir bulan. Kurang. Okey, lahir bulan kalau enju ah. Kurang ira ni 8. Ira pada mula. Kumela di. Si kurung ni ya. Kenapa kan si kurung? Karena kebiasaan ni. Ya, berarti tanya mak tanya gem lahir tanya umur 10 bulan ngandung. Yang benar wujud ke sabah pelajaran tengah urang inang wate kam ngandung. Budut kiban rasakan mak wate ngandung ron. Tengah wate ururon mengandung ben rasa kiban yang mak rasa awal. Mohon kan? Maka pegah selasa boji surga ditanya anak di bawah 2 telapak kaki ibu bagi bagi tanya yang agam muyo yang inang leh menikahnya hana dia orang sande orang cik tunggu
Urinang tanya urinang terus menikah. Kalau terima nikah si Pulan bin si Pulin dengan jelame sabah mana kom, tak terima. Oh kan? Ya kata. Nyan wate kasah tunggu nyan putus hubungan dengan orang si. Anak dia hubungan dengan orang si ni ko. Tak teruk mimpi dah. Wah kan? Nyan dak mati orang si tanya, meninggal orang si tanya apabila hana izin bala kau hanji wong. Bururan mau paling. Urang inang sebelum nikah surganya di bawah 2 telapak kaki ibu. Dia nikah surgaron di bawah 2 telapak kaki suami balik. Menyo kamu agam sampai utok yok kadi. Tetap kamu ngurung si urusan. Apabila kamu kaya mampu urung si hana mampu, kamu hana memberi nafkah urung si. Dah usah raya. Ya, maka sehingga aku pikir lembaga baron. Nyana sehingga tungku lintu sehingga gajuk sedekah kurang cip baik mengenai. Malah nayu, peringat balako, hai abang, hai cut abang saya. Pun nak nejuk kapan ke mak ambacut, mak ron sayang tu. Garon kan di bawah 2 telapak kaki ibu. Menam peringat. Bem Quran, bek 2 ribu juk pai lako. Ke mak kaje, ke hana kaje baik lagi tu. Mau kan? Tanya bertingat kurang si. Beda dengan orang inang kapuntung. Tak urusan lah. Kau. Apabila tengok hana nak pakai jilbab, berarti hana dosa dia urung si, dosa lah kau. Nya nak pakai lu getak mengentut hana lepas terbit. Dosa lah. Dosa lah kau apabila hana hitam lah kau. Ya, sama-sama. Ya. Kanan kan? Aku lah. Ya, nyo yang penting kan. Wa akalu dan bermula sekurang-kurang. Bukan ni wak alu lah kata laku. Wayah rumu. Wayah rumu dan diharamlah bil haidi dengan sebab haid. Bil haidi dengan sebab haid. Kah? Bil haidi dengan sebab haid kala? Bil haidi dengan sebab haid. Wan nifasi dan nifas. Sama niatu oleh 8 asya'a segala perkara. Kala? Kala semua kan? Ya, ban. Ya, urang inang yang berhaid dan bernifas, nyo gepahara mbak urang inang tersebut 8 buah perkara. Dah tema 8 buah perkara. As-salatu bermula salah satunya 8. As-salatu itu salat. As-salatu bermula salatunya 8 itu salat. Bukan itu salat tentang hukum ni dalam. As-salatu itu salat. Kala? Wasaumu dan bermula yang kedua itu puasa. Wasaumu dan bermula yang kedua itu puasa. Kala? Kala kan? Wa qiraatu dan bermula yang ketiga itu membaca kala. Yang ketiga? Itu membaca. Qur'ani Quran. Kala. Kata wa qiraatu dan bermula yang ketiga itu membaca Quran. Kala. Wa masu dan bermula yang keempat itu menyentuh. Masu menyentuh? Ya. Kah? Dan bermula yang keempat masu itu menyentuh mushafi yang sama Al-Quran. Mashaf Quran Wa hamluhu. Dan bermula yang kelima itu menanggung Al-Quran, menanggungnya Al-Quran. Wa dukhulu dan bermula yang keenam itu masuk masjid. Pada dulu. Tiba? Ada. Masjid. Wa tawafu. Dan bermula yang ketujuh itu tawaf. Wa tawafu dan bermula yang ketujuh itu tawaf. Wa tawafu dan bermula yang ketujuh itu tawaf. Dan bermula yang ketujuh itu tawaf kala.
Kalau yang ku ka. Dan bermula yang ketujuh itu tak apa. Ka. Wal watong dan bermula yang ke-8 itu bersetubuh. Watak. Ka. Nyo kakak dengar surah. Kakak mana tu? Berarti menyo haram apabila terpubut mudausa, tertinggal memberi pahala. Menyo wajib apabila tertinggal mudausa, terpubut pahala. Sunat menyo terpubut nadosa, tertinggal hana mudausa. Menyo mubah terpubut ngah hana terpubut, ji hana mudausa terpubut. Je pejubu. Pemubah terpaju, hana paju hutan, terpaju. Enggak. Yang lepas tu makruh. Yang makruh tak tinggal nafala tak pubut hana dosa. Mau kan? Ya. Nyo yang enggak harum. Berarti apabila tak pubut dosa kena siksa dengan dalam neraka tengah. Kak. Toh teman yang hanjut yang harum ke pubut le urang inang yang berhaid dan bernifas. Yang pertama tungku urang inang haid dan urang nifas haji sembahyang. Nah dengar, sembahyang. Akinang keringanan urang-urang. Sembahyang ke hana kata halangan, hana kata kan? Ya, gebirengan bagi urun-urun. Ya, berarti jadi tibulun bak urun, tibulun na. Maka geperingan li Allah tahu peringan. Berarti hana payah kada. Munyo kamu, munyo galam mati mantau je sembahyang. Mau kukur kan? Sembahyang hana pre-pre kukur. Cara mudah ada Allah, tapi sembahyang hana pre. Hana odor buat sembahyang tu. Kena buat sembahyang apabila haid du, apabila haid du apabila haid isyarah, apabila haid isyarah mati. Ka mati hana je leng ku. Dak sabotu yang hana je sembahyang apabila kapungong kukur. Nah dengar. Ya nyo perle bek sembahyang bu mati ju atawa bu pungo nya hana je sembahyang le. Abang nyo katanya kapungong hana le po je sembahyang. Apabila kama mati ngam pungo. Selain ni baknyan apabila mantang klep-klep ane mata tu, maka sembahyang mata wajib nungku. Hana odor. Hana sejarah nungku. Ilo nungku langle, ilo nungku toy lu hanjul sembahyang. Hana syarah. Hana sembahyang hormat wate. Apabila tanya menajis tu langle hantuk tahu, nyo tahu apa maghrib. Nyana sembahyang hormat wate. Ma wajib ka? Kaza ma hana fur. Hana nuwan manon kaza ju hana. Hana wajib kaza fur je. Hana wajib kata segera perjalanan berempat nak kata antu. Yang sembahyang hormat wate. Mohon kan? Ya, bang. Ya kakak. Yang sembahyang, yang urinang hanjut sembahyang apabila berhalangan. Yang kedua puasa. Puasa ditun 3. Ya, urinang yang berhalangan hana wajib puasa. Munyon puasa hukum jiha haram. Ya, manji wajib kah? Wajib kada antu. Punya puasa apa bakang pojok ada situ ni ke. Ya, punya sembahyang memang kat titik bulan lah. Jap mai. Ya mau kan? Ya puasa. Yang kelih iaitu hanjut lam urang inang muhid dan urang inang menifas baca Al-Quran. Mau kan? Baca Al-Quran. Contoh Quran tak Quran sama. Punya contoh yang baca Qul huwallahu ahad ku betri. Allah samad nya tapi nenek kepada zikir. Mohon kan? Mohon ku bitri. Baik hana apa dalam nai ni. Enggak. Hana pura latihan. Mohon kan? Ya, mohon kan? Ya, berarti orang-orang ini hanya baca Al-Quran. Mam yang dibaca contoh dibaca lagi zikir, lagi takziah. Berarti nenek kepada zikir. Mohon kan? Qul huwallahu ahad, Allah samad. Je ne baca tapi ni zikir. Munyo hana zikir haram si. Mohon kan? Yang kedua nak yang pertama benar urinang haid dan nifas hanjut sembahyang dan puasa. Yang kelih hanjut baca Al-Quran. Yang keput hanjut menyentuh Al-Quran. Hanjut amat yang contoh Al-Quran amat. Yang kemak benar kan? Ikut sentuh kiban kau benar sentuh. Nya berarti hanjut harum. Nyon sentuh dosa ni. Kah? Yang kedua yang kelima hanjut menanggung Al-Quran. Tak menanggung nyaman. Menanggung. Asal kamu mana? Sini jara je nah. Mana mak ngasih ini buat sini jara mana? Tetap menanggung. Atau nak beruculai menanggung si. Kan?
Apabila kau nyebut Quran dengan ra ni, yang menanggung. Kau nan, yang pedung kan? Yang pedung? Yang kelima. Yang keenam. Ya, tamang masjid. Ya, tu yang keenam hari